Pernah dengar pasal pag-pag? Antara salah satu makanan paling ekstrim di dunia. Pag-pag berasal dari Filipina dan biasanya dimakan oleh golongan miskin bandar. Pag-pag dibuat daripada sisa makanan yang dikutip dari tong sampah restoran, terutamanya ayam goreng. Sisa makanan ni akan dibersihkan sehingga bersih dan akan ditambah perasa sebelum digoreng semula untuk makan. Nama pag-pag sendiri bermaksud mengibas atau membersihkan, iaitu proses membuang kotoran dan sisa basi. Walaupun dimasak semula, pag-pag tetap sangat berbahaya kerana boleh mengandungi bakteria dan toksin. Apabila dunia membazirkan bertantan makanan setiap hari, di satu sudut lain ada insan yang terpaksa memungut sisa kita hanya untuk menyambung nyawa esok hari. Pag-pag adalah jeritan senyap dari celah-celah kemewahan kota, sebuah peringatan bahawa jurang antara kita sebenarnya hanya dipisahkan oleh sepinggan makanan yang sempurna. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.